Percaya tak kalau saya cerita dengan anda, saya pernah dapat kenaikan gaji sekitar RM50 untuk tempoh 1 tahun. Tuan-puan, kalau kita berada di satu syarikat GLC, of course kita kena capai KPI, okay? Kita kena capai beberapa target yang syarikat bagilah. Tapi dalam masa yang sama tuan-puan, tak mudah. Sebab apa? Syarikat dia ada senarai top 10 yang dia sayang. Senarai tu pula tuan-puan adalah senarai yang biasanya orang yang sama. Jadi tuan-puan, saya cerita dekat sini, okey, saya bekerja sebagai engineer. Dulu gaji mula-mula saya RM1,400. Tapi tuan-puan, tempoh 22 tahun sepatutnya gaji saya boleh capai 5 angka. Tapi tidak, gaji saya capai 4 angka. Tetap 4 angka. Daripada saya kerja, day one saya kerja, sampailah saya berhenti 22 tahun kemudian, gaji saya tetap 4 angka. Saya tak pernah capai 5 angka. Tetapi di Pavigo, kita boleh decide income yang macam mana kita nak. Kita boleh decide kita nak income 4 angka, kita nak income 5 angka, kita nak income 6 angka. Sebab saya dah rasa income 5 angka dengan Pavigo. Jadi hari ini, di Pavigo, saya usaha, saya belajar selama 4 tahun lah. Dan hari ini tuan-puan, alhamdulillah saya menikmati pendapatan pasif bersama Pavigo. Rajin, kerja kuat, dapatlah banyak. Kerja macam biasa, malah dapatlah sikit. Okey, kerana income kita bergantung kepada usaha yang kita buat lah. Jadi hari ini saya nak ajak kepada anda yang memang fed up lah makan gaji, kerja macam ni berpuluh tahun, income gaji tak naik-naik. Tuan-puan boleh start untuk fikir Pavigo. Kerana Pavigo adalah exit plan yang tuan-puan perlu buat sekarang. Jangan berhenti kerja dulu, buat Pavigo sambil kita ada satu pendapatan lain. Dan apabila kita fit untuk berhentilah. So berminat nak jadi dealer Pavigo bersama saya, jom hubungi saya sekarang.